saya cari ada bau tai kucing. Saya cari-cari, saya ingat ada kucing berak. Rupanya dari minyak jati tu saya bau tai kucing. Dari dulu tak pernah ada, tiba-tiba dia ada. Kenapa Bojan terus acik. Ini first time ni. Saya tahu minyak jati ni boleh keluar minyaknya, geng. Bojan tahu macam ni. Jati boleh keluar minyak. Nampak macam ni. Untuk jati yang baik lah, dia keluar minyak. Tapi Bojan tak tahu pula sampai ada bau. Itu adalah salah satu soalan yang baru yang Bojan jumpa dan malam ni Bojan research. Simple je. Dan aku tahu aku research 3 tahun benda ni. Kerana bau tai kucing je. Aku akan research 3 tahun. Itu Bojan pantang ada persoalan. Okey, pasal meja yang Bojan panjat ni pula. Okey? Okey, kat semua duduk, dia tengok contohan. Dia, ini agak-agak budak-budak lompat tahan tak Takkan aku nak terkontal depan acik masa tu. Tapi Bojan kadang terkontal juga. Memang terlompat aja. Bojan pattern macam tu, geng. Korang tahu tak, bos, okey ni Bojan cerita sikit sisi Bojan yang tak pernah takut kalau nampak side buruk pada bisnes Bojan. Contoh, sofa yang baru launching. Bos Ijan tak ada, kita test belakang tabir dulu, belakang kamera, baru buat live. Lepas tu dah pasti okey baru buat live, baru buat. Tak. Bojan tak macam tu. Kalau korang tahu, kalau korang perasan, Bojan ni buatnya spontan semua benda. Kalau tiba-tiba rasa nak lompat pada suatu produk, walaupun dia baru sampai, Bojan lompat je. Try terus. Kalau nak bobos, kita sama-sama saksikan kesilapan Bos Ijan buat produk tu kenapa. Kita sama-sama tengok. Alah geng ni tak tahan sebab macam ni. So kita kena ubah macam ni. Sebab Bos Ijan tak perlu sembunyikan sesuatu. Sedangkan dari permulaan Bos Ijan berniaga, yang bagi ilmu pun acik-acik, pun customer. Aku nak sembunyikan apa yang aku tahu. Tak guna. Aku dapat benda free. Aku dapat ilmu free dari acik-acik. Mestilah Bos Ijan bagi tahu balikkan korang. Betul tak? Betul. Tak boleh Bos Ijan simpan. Nanti kan ilmu tu lupa. Okey, macam meja taman ni, geng. Ini unfinishing. Boleh letak semi outdoor dan juga outdoor. Okey, jati yang Bos Ijan gunakan, nampak ni urat dia? Nampak tak urat dia? Jati yang Bos Ijan gunakan ni memang yang ada minyak sendiri. Dan ini kebanyakannya pasak tanggam. Ini meja taman sebenar. Boleh letak dalam rumah, anjung rumah dan luar rumah. Dan Bos Ijan, ada yang Bos Ijan dah dekat 2 tahun, jemur hujan panas, korang boleh tengok kat depan, masih utuh, wujud tak rosak lagi. Okey, Bos Ijan buat spek yang memang outdoor yang tak nak rosak, betul? Bos Ijan ikut resepi kilang international, hantar ke hotel-hotel atau resort, okey? So, dah ikut spek. Tapi berarti, walau dah ikut spek, agaknya boleh sama ke? Betul tak? Tanpa bukti. Buktinya nak buat macam mana? Tunjuk kat luar.